Tenaga bersih. Nampak macam idea yang simple kan? Tapi kan di sebalik kesederhanaan tu, sebenarnya ada banyak benda yang kita tak tahu. Jadi jom kita terokeh. Apa sebenarnya cerita di sebalik kuasa solar ni? Okey, ni soalan yang famous. Mesti ramai antara kita pernah terfikir kan? Kenapa kita tak ambil je semua padang pasir yang luas dan kosong tu dan pasang je panel solar kat situ? Kan senang. Kalau ikut logik akal, memang nampak macam idea yang paling bernas kan? Padang pasir tu kan panas, banyak cahaya matahari, macam tempat yang perfect untuk ladang solar gergasi. Dan potensinya, wow, memang sangat besar. Bayangkan, kita boleh dapat massive amount of energy. Dan yang paling best, kita tak payah usik hutan. Tak payah tebang pokok, cuma letak panel atas tanah. Tapi, macam yang selalu kita dengar, benda yang nampak terlalu bagus selalunya ada udang di sebalik batu. Bila kita kaji betul-betul, rupa-rupanya ada cabaran besar yang buatkan idea ni tak sepraktikal yang kita sangka. Sebabnya, lokasi macam ni selalunya jauh sangat terpencil. Jauh dari bandar, jauh dari tempat kita guna elektrik. Jadi, muncullah macam-macam masalah. Satu, kos nak hantar elektrik tu jadi melambung tinggi. Lepas tu, fikirkan pasal ribut pasir. Panel tu nanti asyik kena tutup dengan habuk. Dan nak cuci, air pun tak ada kat sana. Memang pening kepala. Jadi, inilah poin paling penting. Mungkin nak jana tenaga tu murah, tapi kos nak hantar tenaga tu dari tengah-tengah padang pasir ke rumah kita, yang tu yang boleh buatkan satu projek tu langsung tak masuk akal dari segi kewangan. Okey, kalau macam tu, apa kata kita tengok satu alternatif lain? Yang ni skalanya jauh lebih kecil, tapi sangat bijak. Ia selesaikan masalah jarak tu dengan cara yang paling mudah. Dan perbezaannya sangat-sangat jelas. Dengan solar atas bumbung, tenaga tu dijana betul-betul kat tempat kita nak guna, iaitu kat rumah kita sendiri. Tak ada kos pengantaran, tak ada tenaga yang hilang dalam perjalanan, terus guna. Tapi macam mana tenaga dari panel tu boleh hidupkan TV kita? Di sinilah munculnya satu peranti kecil tapi sangat-sangat penting. Boleh kata, dialah hero dalam cerita ni. Proses dia sebenarnya mudah je. Mula-mula, panel solar serap cahaya matahari, hasilkan elektrik jenis DC. Lepas tu, elektrik DC ni masuk ke dalam inverter. Kadang-kadang anda boleh dengar bunyi macam kipas laptop. Tu tandanya dia tengah buat kerja. Inverter ni tukarkan DC jadi AC, jenis elektrik yang kita guna kat rumah. Dan voila, terus boleh guna untuk semua peralatan elektrik kita. Okey, kita dah cerita pasal bandar. Sekarang, macam mana pula dengan komuniti yang tinggal di kawasan yang betul-betul pedalaman? Sampai grid elektrik utama pun tak sampai ke sana. Sebabnya, bagi syarikat pembekal tenaga, kadang-kadang tak berbaloi dari segi bisnes. Kos nak pasang tiang elektrik, tarik kabel berpuluh-puluh kilometer, hanya untuk beberapa buah rumah. Memang tak masuk akal dari segi kos. Dan di sinilah solar jadi penyelamat. Gabungan panel solar dengan bateri besar ni dicipta satu sistem yang boleh bagi elektrik 24 jam sehari. Waktu siang, panel tu bagi elektrik pada rumah dan pada masa yang sama, cas bateri sampai penuh. Bila malam, matahari dah tak ada, jangan risau, bateri yang dah penuh tadi tu pula ambil alih tugas. Bijak kan? Dan kita tak cakap pasal sistem yang perlukan tanah beratus-ratus ekar macam ladang solar gergasi tu tau. Untuk sebuah rumah teris biasa, sistem macam ni dah cukup, kompak je. Tak makan ruang yang banyak pun. Okey, kita dah tengok atas tanah, atas bumbung. Sekarang, jom kita fikir out of the box sikit. Kita tengok macam mana teknologi solar ni boleh digunakan di tempat yang kita tak sangka-sangka. Soalannya, boleh ke kita letak panel solar atas air? Bunyi macam pelik kan? Tapi jawapannya, ya, memang boleh. Cuma kena pastikan kita guna peralatan yang betul lah. Kuncinya adalah sesuatu yang dipanggil IP rating. Senang cerita, ia macam tahap ketahanan sesuatu barang elektronik tu. Lagi tinggi nombor dia, lagi lasak. Jadi untuk kegunaan atas air, kita perlukan yang ada IP rating tinggi, yang boleh tahan habuk dan paling penting, tahan air. Dan penggunaannya pun macam-macam. Daripada calet terapung sampailah ke bot, malah ladang solar terapung yang besar atas tasik pun ada. Bayangkan, anda dapat bekalan elektrik yang senyap. Tak payah dah dengar bunyi bising enjin genset diesel tu lagi. Best kan? Dan ada satu lagi faedah yang sangat cool yang mungkin ramai tak tahu. Bila kita letak panel solar ni atas tasik, ia bukan sahaja jana elektrik. Ia juga tolong kurangkan penyejatan air. Sebab panel tu lindungi permukaan air dari panas matahari. Jadi kita dapat dua faedah sekaligus. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada semua ni? Jawapannya tak ada satu pun penyelesaian solar yang terbaik untuk semua keadaan. Semuanya bergantung pada konteks. Apa yang sesuai untuk padang pasir, tak semestinya sesuai untuk rumah kita di bandar dan lain pula ceritanya untuk challenge atas air.
Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan. Masa depan tenaga solar ni, adakah ia satu plan gergasi yang sama untuk semua? Ataupun ia sebenarnya gabungan jutaan penyelesaian kecil yang unik yang disesuaikan untuk setiap keperluan kita yang berbeza? Apa pendapat anda?